Dan daripada luka sejarah itu, lahirlah rukun negara. Bayangkan sebuah negara dengan pelbagai kaum, bahasa, agama dan budaya tetapi masih mampu hidup bersama sebagai satu keluarga besar. Itulah Malaysia. Dan di sebalik keamanan itu, ada satu prinsip yang penting yang menjadi tunjang perpaduan negara kita. Prinsip itu dipanggil rukun negara. Ramai rakyat Malaysia hafal rukun negara sejak kecil lagi. Tetapi berapa ramai yang benar-benar faham sejarah dan tujuan ia diwujudkan? Untuk memahami asal-usul rukun negara, kita perlu kembali kepada sejarah atau detik paling hitam di negara kita, iaitu pada 13 Mei 1969. Pada ketika itu berlaku rusuhan kaum yang mengorbankan banyak nyawa dan menggugat keamanan negara. Rakyat berpecah, kepercayaan antara kaum mula runtuh. Malaysia yang baru merdeka ketika itu berada dalam keadaan sangat genting. Selepas tragedi itu, kerajaan sedar bahawa negara memerlukan asas bersama, satu falsafah kebangsaan yang boleh menyatukan seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Dan pada 31 Ogos 1970, sempena Hari Kemerdekaan yang ke-13, rukun negara diperkenalkan secara rasminya. Selepas tragedi 13 Mei 1969, darurat diisytiharkan dan pentadbiran negara diambil alih oleh Majlis Gerakan Negara atau Mageran yang diketuai oleh Tun Abdul Razak Husin bagi memulihkan keamanan negara. Bagi mencari perpaduan jangka panjang, Mageran menubuhkan Majlis Perundingan Negara atau MAPEN pada tahun 1970 yang menghimpunkan pelbagai kaum, pemimpin dan pakar untuk merangka satu ideologi kebangsaan. Hasil perbincangan inilah lahirnya 5 prinsip rukun negara yang kemudian diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong keempat almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1970 demi menyatukan rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar lafaz ketika perhimpunan sekolah, tetapi ia dicipta untuk tujuan yang lebih besar. Yang pertama, untuk membina perpaduan kaum. Malaysia mempunyai masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai lagi bangsa. Rukun negara menjadi jambatan untuk menyatukan semua rakyat supaya kita belajar menghormati antara satu sama lain. Kedua, mengekalkan demokrasi. Ia mengingatkan rakyat bahawa negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ketiga, mewujudkan masyarakat adil. Rukun negara juga bertujuan untuk memastikan semua rakyat mendapat layanan yang adil tanpa diskriminasi. Keempat, membentuk sikap liberal terhadap kebudayaan. Malaysia kaya dengan budaya dan tradisi. Rukun negara mengajar kita untuk menghormati kepelbagaian budaya, bukan membencinya. Kelima, membina masyarakat progresif. Ia menggalakkan rakyat menjadi masyarakat moden, berilmu, saintifik dan berpandangan jauh. Dan inilah 5 prinsip yang menjadi asas pada negara Malaysia. Pertama, kepercayaan pada Tuhan. Malaysia mengiktiraf kepentingan agama dan nilai spiritual dalam kehidupan. Kedua, kesetiaan pada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah undang-undang tertinggi negara. Keempat, kedaulatan undang-undang. Tiada siapa mengatasi undang-undang. Dan yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Adab, hormat dan akhlak mulia adalah asas keharmonian masyarakat. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang membezakan kita sehingga kita terlupa kepada apa yang sebenarnya menyatukan kita semua. Rukun negara bukan sekadar tulisan di dinding sekolah. Ia adalah peringatan bahawa keamanan negara ini datang dengan harga yang sangat mahal. Darah pernah tumpah, perpaduan pernah retak. Dan daripada luka sejarah itu, lahirlah rukun negara. Kerana Malaysia bukan kuat disebabkan satu kaum, tetapi kuat apabila semua kaum berdiri bersama. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan.